Ayah, berhenti sekejap. Ada barang jatuh. Kadang-kadang aku terfikir, macam mana agaknya rupa dunia 10 tahun atau 20 tahun dari sekarang? Masih adakah pokok? Masih adakah sungai jernih atau langit biru? Sebab kalau kita tengok sekeliling sekarang, sampah merata, plastik tak habis-habis, udara pun makin kelam. Kitakah yang ubah bumi atau kita penyebab bumi rosak? Realitinya, kita semua ada tanggungjawab, bukan tunggu sesiapa-siapa. Aku, kau, kita semua. Tak perlu jadi pakar alam sekitar pun. Mulakan dengan benda simple. Tak buang sampah sembarangan, guna bekas sendiri, tanam pokok sikit dekat depan rumah. Aku pun belajar pelan-pelan. Dulu, aku pun fikir, alah, satu sampah je. Tapi, 1 jadi 10, 10 jadi 1000, dan sekarang tengoklah laut kita. Aku tak nak satu hari nanti anak cucu aku tanya kenapa bumi kita dah tak sihat, dan aku cuma mampu tunduk. Sebab aku pun salah satu sebabnya. Kita kena ubah sekarang. Bumi ini tak minta banyak pun. Dia cuma nak kita jaga sikit, sayang sikit, dan peduli sikit. Kalau kita nak buat sikit, lama-lama jadi banyak. Dan mungkin esok bumi kita masih ada harapan. Lily, bangun Lily. Kita dah sampai.